Hai, Assalamualaikum. Video kali ini, jom saya kongsikan cara reload boost e-wallet melalui aplikasi MEE. So, kepada anda yang nak tahu bagaimana cara-cara dia, jom kita ke bahagian tutorial. Untuk permulaan, kita buka dahulu aplikasi MEE di telefon kita, kemudian klik pada menu transfer dan anda akan dibawa ke paparan log masuk. Sila masukkan password Maybank to you anda. Lepas tu anda klik continue. Di paparan transfer ini, sila klik pada bahagian do it now. Seterusnya anda klik bank. Okey, dekat sini anda type sahaja Bush dan sila klik pada bahagian Bush e-wallet. Di bahagian account number ini, anda kena masukkan nombor account Bush anda. Seterusnya, di bahagian transfer type ni pula, anda klik fund transfer. Untuk bahagian transfer mode ni, anda biarkan sahaja do it now transfer. Lepas tu, anda klik pada bahagian continue. Seterusnya, di bahagian sini, anda kena pastikan nama penerima adalah betul. Dekat sini pula anda kena masukkan jumlah yang anda nak reload ataupun yang anda nak transfer. Okey, bila dah selesai, anda klik pada anak panah yang ni. Lepas tu, di bahagian sini pula anda kena masukkan rujukan penerima. Okey, untuk rujukan penerima ni, anda boleh type apa-apa sahaja. Okey, seterusnya anda klik continue. Okey, dekat paparan confirmation ini, anda kena semak semula nama, nombor akaun penerima dan juga jumlah yang anda nak reload. Kalau dah betul, anda klik dekat bahagian transfer now. Untuk pengesahan transaksi ini, anda klik sahaja approve. So, kalau keluar status transfer successful macam ni, itu maksudnya anda telah pun berjaya reload ataupun transfer ke akaun Bush anda menggunakan aplikasi MEE. Untuk resit transaksi, anda boleh sahaja klik dekat bahagian sini. Okey? Dan resit ni anda bolehlah share sama ada melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya. So, itu sahaja untuk kali ini. Apa-apa pun, jom buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.